Selamat Hari Raya weh. Raya lagi rok. Duduk dalam raya lagi lah kita kata. Raya nak jalan mana? Okey weh, kebetulan hari raya lagi kita bawa family kita mari makan sini weh. Sini pun bukan sekadar mari makan saja dah. Kita mari family rok. Kita boleh buat aktiviti banyak, boleh main patah. Kita tengok patah dia ni. Oh, memang rumah patah dia. Kita duduk di The View weh. The View Beach Sakom. Sini benar dulu nama dia Kokowan, The Kokowan. Tapi salah satu start sore mari ambil take over sini dok. Dia menghalalkan semula. Sebelum pada ni tempat ni kak ada banyak isu gitu gini. Tapi sekali ni tak payah risau. Dia buat halal belaka berok. Makan ni pun halal. Memang 100% halal. Sebab orang Melayu kita mari duduk sini. Lepas tu makan ni dia memang banyak jenis lah. Makan ni Thai. Lepas tu makan ni hok pelik-pelik saja. Hok ni kita tengok so ni. Dia akik dalam wahnya terus ni dok. Wah kelapa tengok ni. Hok ni memang kemah menu dia. Lepas tu ada menu Arab pun ada. Biryani pun ada. Ada banyak jenis lah. Tapi hok kemah pada menunya suasana be. Suasana. Okey be. Pergi be. Kita mari tengok be. Ada gap dia atik. Hey. Assalamualaikum be. Waalaikumsalam. Sihat deh? Ya, alhamdulillah. Masya-Allah be. Tempat luah molek. Ya, alhamdulillah. Ini memang tempat comel. Sekarang ni aku mana? Halal. Halal memang chef kita semua halal, pekerja semua halal, makanan memang 100%. Kita boleh ayat kata halal 100% lah. 100%. Alhamdulillah. Gapo dia tak ada be? Oh, kita nak tunjuk bagi patah lah makanan hot fresh dari patah sini. Ada manggil patah sekom. Ni laya gitu bit cari kepoh, cari udang, cari ikan mari jual sini. Jual sini. Oh, masya-Allah. Tapi kita tengok tempat dia alhamdulillah luah. Kita tengok ni. Masuk mari dok. Oh, ada bilik cermin ada. Kalau siapa nak duduk dalam lekong ada juga dok. Nak duduk luar ni boleh. Tapi biasa lah kita suka duduk ni tepi patah. Kalau budak-budak main air pun dia ada tempat sedia mani, tempat boleh. Bersih ke apa. Bersih. Tapi punya kata dekat-dekat ni nak buka ke apa? Lakin. Nak buka pak main air lah. Oh, tempat main water park. Water park. Oh, ada water park juga dah. Memang tak apa hari lagi siap. Okey, adik maksudnya mari sini kan bukan sokar rodok lah. Bukan kata boleh makan saja dak lah. Boleh main air, boleh main water park, lepas tu boleh naik kuda. Ya, betul. Okey, beres. Masuk ya. Oh, masya-Allah. Boleh be. Ada udang kat dalam tu? Ada. Oh, ada udang. Oh, homok nama dia ni. Homok. Ada udang, ada sutong. Oh, lepas tu isi buahnya gitu. Isi buahnya muda. Ikan sutong udang. Pam-pam nam hom. Oh, masya-Allah. Bakar bubuk dalam buah kelapa terus deh. Ambil sos dia. Ni sos dia be. Sos dia, lepas tu mari tek di daging ni. Kita tengok menu dia be. Dalam tali gini Sini panggil neka. Ada dengan daging, dengan air, lepas tu ikan siakak deh. Nasi biryani. Bukan kata menu Thai saja dak asli. Biryani pada juga. Super di sini. Beres. Kita tengok be, tapi hok ni dok kita tengok warna-warni dia. Dia atur ke apa ni? Sayur, air, lepas tu ada gerai tengok apa hok ni asal ni belum berbesar dak lain berbesar mari kak. Oh, timbul lalu dah be. Hok ni kena terah be. Bagi biryani wajib ni be. Beres deh. Okey be, mari dah menu dia. Kita tengok menu dia sosok karo. Masya-Allah. Pelik-pelik mata lah. Oh, ada hok biasa tengok, ada hok biasa tengok. Hok ni hok kita rasa pelik. Hok ni sopinge tapi dalam sopinge ni mari dua menu be. Ikan seko je tapi dia pecek. Hok ni menu lain, hok tu menu lain. Hok ni jenis khabu buah. Hok ni jenis miang kam gitu be. Hok ni signature kedai dia. Lepas tu banyak ketai kensum. Biasa kita makan ikan siakak kensum dengan ikan belanduk. Hok ni ikan belanduk kensum. Tapi hok ni mai ketai kensum. Lepas tu banyak kara lagi be. Ketai dia memang segar-segar. Kita tengok hok ni besar-besar, udah pun besar-besar be. Naik jarah. Order sepinggir tapi boleh dua menu be. Kita tengok beza dah. Tepi lain, kanan lain, kiri lain be. Terah tarana. Bismillah. Bismillah. Tempat kita duduk ni dok. Dia Sakom. Sakom ni di antara Selatan Thai alah ke atas dengan 3 wilayah. Makannya dia beza. Kalau kita jalan di 3 wilayah, makannya dia ni jenis nak pergi kok manis, lemak-lemak gitu sikit. Mari so memang tak berhenti. Oh, hok ni signature dia juga ni. Hok ni yang muda tapi gapri homok tau. Homok hok ni memang makan Thai ni. Homok ni dia ada belakang isi ketai, isi udang, isi ikan gitu tau. Lepas tu ada dengan isi apa ni?
isi buahnya, buah kelapa gitu be. Pakai akik dalam kelapa putih gini lah dah. Mah. Okey, kita sama sikit hani. 3 wilayah dia nak pergi kok lemuk manis gitu sikit dah. Kalau Kengsum pun nak tubik manis-manis. Kalau pergi kok atas selatan atas ni, Ayai, kawasan Patelung kawasan ni dia pedah doh gitu. Tapi kedah dia ni dia buat di antara orang panggil apa ni? Kapuh kacu. Dok pedah sangat. Lepas tu dok lah manis sangat di tengah-tengah. Bomolek kalau kita rasa kalau orang Malay mari memang belulu boleh makan terus. Kita tengok Kengsum dia ni be. Kengsum dia kita try gut dah. Kuah Kengsum dia pekaknya kuah Kengsum dia. Try gut dah. Bismillah. Allah. Allah tajenya. Hok ni lah original Kengsum be. Hok ni memang original Kengsum. Kalau siapa mari kena terabai Kengsum. Lepas tu hok ni menu sepinggir tapi boleh 2 menu. Lepas tu hok kemah lagi ni ah. Hok ni gak buah kelapa be. Buah kelapa homok dalam tu. Hok ni kau ah. Ada berai susu gitu be. Tengok homok dia jahat molek. Masya-Allah isi dia. Bismillah. Allahu Akbar. Macam sama kari gitu. Tapi rasa seafood. Lepas tu bau lemak dengan kelapa dengan nyu. Ni special ah. Ni lepas tu tak pedas sangat. Okey be, alhamdulillah. Kita duduk sapa maghrib ni be dok. Waktu maghrib memang comel lagi nampak ni. Matahari tengah jatuh, merah lauk. Lepas tu kucuh ni dok, lauk duduk zu memang kemah. Okey be, kalau siapa nak cari tempat makan memang kemah. Makan ni kita garanti sedap belaka menu dia saat ni memang original Thailand lah. Lepas tu hok kita suka lagi dok tempat dia be. Tempat dia luar. Kita nak jenis mana? Kita nak makan dalam ekong ada, Indo nak luar apa boleh, tepi patah gini dok, tepi patah pada. Lepas tu tempat parking memang ada juga luar. Lepas tu aktiviti banyak dok. Boleh main water park dok. Kita tengok boleh main air. Hari family budak-budak boleh main air. Lepas tu boleh naik kuda. Lepas tu boleh main air patah. Beres be. Kedai dia duduk di Sakom dok. Di antara Patani dengan Hak Yai duduk tengah-tengah bermolek be dok. Kawasan ni kawasan Melayu lagi. Ada orang Melayu, ada hok boleh kecap Melayu ramai lagi. Beres be. Kalau siapa mari jangan lupa The Review Beach Sakom.